Tuan semua, saya Sufi dan ini kawan saya Nizam. Hari ini kami berada di tempat sampah batu, tak silap. Kemudian kami akan pergi ke Padang Kota Lama. Dan saya tak dapat ikan hari ini. Kawan saya tu dapat. Silakan mati video saya. Alhamdulillah, kami sudah sampai ke port bakar sampah lah. Port batu sampah. Jadi kami nak try tengok port ni. Sebab saya tengok video dapat senangin. Kita tengoklah. Tengok saya dapat. Selalunya saya kumpul. Ada anjing belah ni. Kami ikut jalan ni. Kotak sikit. Atau hiking belah ni. Jalan nak mengai macam ni. Kami salah jalan biar no. Kami try jalan ni lah. Hiking sikit. Inilah jalan ni kalau nampak ramai. Aku try abang ni. Tengok boleh dapat patin lah. Oh ni, tempat ni. Ada pokok dah tempat ni. Nampak action style tau ni. Tak. Zipper cien. Okay, kami dah sampai dah. Kalau nak main ni, daripada arah kami tu ada nampak pondok ni. Tidur. Sekejap tak? Nah. Potong lebih dah. Tidak. Depan ni tidak. Hilang. Buat tempat. Hang sangkut ke Nizam? Seorang sangkut, seorang lagi sangkut. Tak ada kapu Saya pun sangkut. Ada kapu. Jadi lah. Kalau nak main sini, boleh try casting dengan top lah. Bottom ni mungkin payah lah tempat ni. Tapi kita tengok macam mana kan. Wow. Betul kapu betul ni. Okey. Tidak. Saya tengok keadaan tak. Kalau sini asyik duk sangkut, tak dapat ikan juga, kami akan pindah ke Padang Kota Lama lah. Ni pencet mana? Anda salah apa? Dia sana jinam tahu. Ah, jenah. Dah. Tak tahu dia dah dapat dah. Oh dah, bukan dah. Ada dia keluar sikit. Woi, dah baru. Yo. Besar tu. Bantul. Tu dia. Hai, tengok. Oh my god. Ini ikan. Ni bau ikan. Dia besar, dia besar gila. Jadi kawan saya dapat dua baru. Kira besar. Sekarang ni mungkin dia dapat nampak tu. Tengok cara angle. Angle.
Memang besar guys, besar tepi. Jadi saya pun tengah relax sekejap dengan kawan saya belakang ni. Kami dua tengah barai sikit lah. Saya duduk berjalan ni, duduk mengen ni. Saya duduk nampak kiram belengok. Tapi tu lah, saya tahu pisau dengan kawan saya tu seorang ni tak main. Dia boleh minta dia buka. Saya tunjuk tu. Penuh. Belakang lagi bawah lagi besar lah. Dia kalau siapa yang pandai buka boleh main lah. Nampak. Semua saiz ni saiz. Boleh makan lah. Utama yang ni. Kalau saya boleh buka lah, memang saya akan tunjuk lah. Tapi saya tak ada pisau. Ini paling besar ni. Okey, padang kota. Padang kota lah gaya ni. Alhamdulillah. Ini rahsia untuk kawasan ni. Jadi siapa boleh berminat nak main sini, silalah. Dapat ikan dia baru besar pun nampak. Jadi kami nak pergi ke Padang Kota. Bang Pecah. Nabi, Bang Pecah. Tak mau. Pula kami nak tukar tempat dulu. Lepas sini dah asyik dekat batu, kami pun ladung tak banyak. Jadi kami nak pindah ke Padang Kota. Tadi saya kata nak mengai ke Sambung Padang Kota, tapi kami makan dulu. Saya dah berak. Jadi kena kenyang. Saya dah sambung pergi ke sana. Saya dah sampai dah dekat belah ni. Tapi terlalu ramai orang. Kalau tengok kejap ramai tau. Dan angin pun sangat kuat lah ni. Saya tak berani nak mengai. Jadi kami nak relax kejap. Kami pun nak start mengai. Jadi saya tengah duk usaha kawasan ni. Yang abang ujung sekali tu lepas dapat GT guna jigging lah. Ada abang depan ni dapat daun baru. Jadi kami start mengai lah. Jadi kami saja pusing-pusing tengok lah. Jadi mari kita mengai. Semua. Tadi kami kat Padang Kota, tapi kalau di main ni tu minta maaf saya tak akal banyak. Jadi kami sambung sini. Tengoklah macam mana. Sebab sana ayam kenek dan kami terlalu banyak orang sangat lah. Sangat penibala sikit. Ini layan yang itu tu, tapi waktu malam nak try. Kita tengok macam mana. Hotel dia baru. Dia saja tak kumpau. Galing. Mana ni? Yang cacing tu. Walaupun tak seberapa, alhamdulillah dapat. Ni belanja. Pakai umpan cacing saja. Saya beli sini RM6 lah. Okey, saya dah duduk sejam lah. Kalau saya seorang yang dapat glamour, kami tak dapat apa. Kami masih try lah, masih mencuba. Saya pun tak dapat nak nakal banyak dengan sebab malam kan. Pagi boleh lah. Saya dapat ikan dah. Tapi saya tak tunjuk Tapi saya minta tadi ada orang mengai ni dapat belah ni lah. Dapat jenak besar dah lipa ajak kami macam mana nak cari takak dah. Hotel-hotel sini lah. Tapi yang tu nanti saya cerita lagi. Nanti saya tunjuk ikan pun saya dapat. Ini dia ikan baji. Jadi untuk hari ni saya tak kumpah. Alhamdulillah. Semua saya dapat ikan
Ikan ni sedap. Buat sushi dia makan. Jadi mari kita sambung eh. Sudah duduk bang. Adalah. Sekali lagi off camera saya dapat baby kapu. Oh. Saya nak buang ikan ni, buat kecil kan. Apa lah. Saya tahu lah ikan pun ada tadi. Ni saya nak buang. Oh, gubas. Sekarang dah pukul 3 pagi dah. Jadi kami pun dah balik dah. Tapi tu lah saya nak bercerita tadi tu. Pakcik tu ada ajak kami cara nak pergi dapat ikan je. Sebab dia ikan besar je lah. Pakai pambut double dengan buat tea lah. Buat tea macam itu kami tahu. Lepas tu buat tekai dua tak silap. Saya tak ada ni nak tunjuk. Sebab dah putih dah. Ni saya tak tahu benda apa tadi. Habis putih semua. Tapi saya nak katakan terima kasih melihat video saya. Sudah subscribe dan like ya.